berdua ni bukan satu pilihan sebenarnya. Ini satu orang kata apa? Kejadian yang tidak terduga gitu. Macam kami kalau boleh nak berempat jalan ni, tapi Tuhan tak setuju. Jadi kami jalan berdua je lah. Dan mereka masih dalam Nastia lagi. Masih dalam Nastia, cuma untuk projek ni mereka tak join. Tapi doa-doakanlah, mana tahu nanti kita kembali bersatu. InsyaAllah. Ada jemput mereka untuk buat sekali? Ada, kita cuba sehabis baik untuk mendapatkan Jeng dengan Zack untuk konsert ni, insyaAllah. Selebihnya adalah majlis lah. Majlis, betul. Majlis. Kalau datang jadi majlis. Kiranya mungkin orang nak tahu juga tak punca apa sebenarnya yang mereka kedua-duanya tak ada dalam konsert ini. Punca ada pengaruh pihak ketiga lah, pihak ketiga yang mempengaruhi mereka berdua. Mempengaruhi dari sudut konsert ke mempengaruhi daripada Keadaan. jangan berkawan dengan orang ke? Keadaan tu masa tu. kami tak gaduh tau. Tak gaduh pun. Ni cuma Ini pasal prinsip ni. Prinsip dan betul. pegangan. Jadi mereka buat keputusan nak pergi ke jalan A, contohlah. Kami buat keputusan nak pergi ke jalan M, macam tu lah. Tapi dari segi hubungan tu keruh ke apa? Tak. Oh, Kami bekerja sekali. Masih bekerja sekali. Walaupun bukan dalam Nastia. Cuma mereka tidak bersama untuk meneruskan perjalanan Nastia projek ni. Dan masih dalam usaha keras untuk mendapatkan depo tu untuk konsert ni. Masih. Tapi macam Rudi dengan you sendiri lah kan, kecewa tak bila yelah lama dah tak ada, tapi ini adalah salah satu cara korang nak comeback. Betul. And dapat sambutan yang orang kata tu sangat cemerlang kan, daripada berminat. Betul. Tapi tak cukup quorum orang kata. Oi, frust. Mesti lah kecewa tu mesti ada punya. Macam daripada dulu memang terbayang nak buat satu konsert dengan kami 4 orang. Kami dah macam adik-beradik kan. Kami 4 beradik ni buat satu konsert. Tapi buat macam mana? Orang kata tak ada. Ya gitu. Follow the flow je lah. Doakan mana tahu lagi 2 tahun, 3 tahun dia orang masuk balik join kami ni, dan kita buat satu lagi besar ke macam mana nanti kita tak tahu.